Okey. Okey, biarkan dahulu yang kerja yang tadi tu di jana, saya sekarang ni saya tukar kepada sistem telefon lah. Okey. Kalau dekat telefon anda buka pada Canva. Okey. Okey, keluar kepada bahagian utama. Right. So, kali ini anda pergi kepada fungsi namanya AI. Kan anda tekan more, pergi dekat Canva AI. Kali ini hantar satu lagi, buat video klip. Kali ini saya tak cakap dalam bahasa Melayu juga. Hasilkan okey, dia tak dapat tangkap. Kejap. Saya nak tanya. Okey, kita check dulu satu gambar lah. Gambar apa ya? Ada tak gambar-gambar? Saya rasa ambil dekat okey, saya ambil gambar ni lah Describe the idea. Apa Boleh siapa bagi idea sikit tak? Macam mana nak screen keluar phone macam sekarang ni? Ni PM tepi lah. Ini saya pakai sistem Samsung Dia ada dia punya phone link Okey. Apa bagi satu sikit. Ini solusi ni. Gambar apa tu? Ini ubat apa? Kita panggil ubat gastrik lah. Sekejap, macam mana kita nak gambarkan Okeylah. Seorang lelaki tua sedang sakit perut. Kemudian dia menggunakan produk seperti dalam attachment. Dan kemudian dia berlaku kelegaan pada perutnya. Okey. Okey, dia tuliskan bahasa Inggeris Okey. Okey, type. Okey, so buat video klip, style saya ambil apa? Kali ni saya nak buat macam animated lah sikit Okey. Right, so saya hantarkan. Okey, bagi sistem jalankan kerjanya. So dia kata apa ni? Something you type may result in the content. Alamak, AI safety pula. Ni so ada benda-benda yang kena berjaga-jaga. Sistem AI namanya Opus Pro. Satu sistem yang sangat bagus, yang mana video yang panjang boleh dikerat-keratkan kepada saiz-saiz yang kecil. Siap masuk subtitle, masuk music, masuk pelbagai medium untuk yang anda kehendaki. Even B-roll pun dimasukkan sekali di dalam tu. So kalau anda berminat nak pandu uji, so boleh klik dan daftar untuk merasai pengalaman tersebut.